Tengok Ustaz Limul tengah mencari-cari sesuatu untuk orang yang tersayang. Tak jumpa. Kami sekarang berada dekat pintu masuk makam Abu Ayyub Al-Ansari. Dia adalah makam-makam yang lama. Sebelah sini adalah Masjid Abu Ayyub Al-Ansari dan makamnya. So kita masuk ke masjid insya-Allah. Sahabat Rasulullah yang telah wafat jauh dari bumi Madinah, beliau juga pernah menjadi tuan rumah kepada Rasulullah ketika baginda berhijrah ke Madinah. Pada awalnya, beliau telah dikebumikan di luar Istanbul. Apabila Sultan Muhammad Fatih menerima mimpi berkenaan Abu Ayyub Al-Ansari, beliau menjumpai jasadnya semula lalu dimakamkan di Masjid Sultan Ayyub. So, alhamdulillah kita dah lawat Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Pusing saja sebelah belakang ni adalah dia punya makam. Okey, so masjid, makam. Biasalah kalau mana-mana tempat ziarah ada jual. Mana-mana tempat jual ada ziarah kan. Tak sah juga kalau tak singgah ni. Itu yang best berbelanja dekat Istanbul. Tengok Ustaz Limul tengah mencari-cari sesuatu untuk orang yang tersayang. Tak jumpa. Apa yang dia cari tak tahu ni. Oh, Galatasaray. Ya tak, dia Oh, masya-Allah. Smart lah. Jadi, jom ke Istanbul bersama Jelajah Dunia by KUJDT.